Tiba-tiba orang tidur terkejut dengan bunyi, "Hey guys!" Hey guys, so sekarang ni kita nak tahu semua pengalaman yang seram daripada Abang Alip dan Kak Bella. So sekarang kita nak tahu, Abang Alip, apa pengalaman paling seram? Tadi yang saya dengar tu saya terkejut tu paling seram. Tak, sebenarnya cerita saya dengan cerita Kak Bella ni, Kak Bella macam cerita lagi seram. Cuba cerita pasal dekat Genting lah. Okey. Genting. Dekat Genting, kat Genting. Oh, memang seram gila. Masa tu kita nampak kat parking tu banyak sangat kereta. So kita okey lah nak parking. Tapi the next day satu kereta pun tak ada sebenarnya tempat tu. Tak nak mention nama hotel. Bunyi cherry air panas, bunyi perempuan jerit-jerit nangis-nangis. TV tu dia on off sendiri. Sampai tak sabarlah nak balik sebenarnya. Tapi sebab kita tunggu dia siang sikit baru kita balik. Bila kita balik tu yang kita nampak tak ada kereta satu pun sebenarnya. Yang untuk abang punya cerita, satu kali ni abang tengah tidur dekat rumah. Oh, okey. So dalam pukul 3 pagi, 3:30 pagi macam tu kan, tiba-tiba orang tidur terkejut dengan bunyi, "Hey guys!" Rupanya Eden buka video dia. So korang rasa cerita diorang ni tak seram atau seram?